Hai, saya kini berada di Dewan Seminar A Pusat Konvensyen Universiti Utara Malaysia bagi menyaksikan Majlis Anugerah Dekan Pusat Pengajian Kerajaan bagi sesi A232 dan A241. Dari ketekunan belajar di kampus, kini ke pentas pengiktirafan. Itulah semangat yang mengalir di Majlis Anugerah Dekan Pusat Pengajian Kerajaan Universiti Utara Malaysia bagi sesi A232 dan A241. Bertempat di Dewan Seminar A, seramai 210 pelajar diraikan atas pencapaian cemerlang mereka dengan purata mata semester 3.67 ke atas. Majlis ini telah dirasmikan oleh Dekan Pusat Pengajian Kerajaan, Profesor Madya Dr. Muhammad Shukri Khalid. Dalam ucapannya, beliau menekankan kepentingan integriti, kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan serta kesediaan pelajar untuk memikul tanggungjawab sosial sebagai pemimpin masa hadapan. Mengangkat tema SOG Digital Inovasi Inspirasi Kejayaan, majlis ini dimulakan dengan gimik pembukaan yang cukup kreatif dan berinspirasi, menggabungkan elemen kecerdasan buatan dan realiti maya sebagai simbolik kepada masa depan pendidikan berasaskan teknologi. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil kepada pelajar daripada program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan dan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam. Sebagai tambahan, 12 pelajar turut menerima anugerah khas kecemerlangan akademik dan anugerah khas kepimpinan berdasarkan pencapaian akademik dan pelibatan aktif dalam organisasi pelajar. Apa perasaan awak lepas berjaya mendapat anugerah dekan? Okay, so untuk semester lepas, saya tak expect pun untuk dapat dekan, memandangkan semua subjek agak tough. Tapi Alhamdulillah, dengan dapat dekan ni, dia jadi pembangkit semangat lah untuk saya dapat 4 flat pula for the next 3 semesters. Boleh tak Cik Atira bagi sedikit tips ke untuk macam mana Cik Atira berjaya mendapatkan anugerah dekan, macam mana study tu? Okay, segi study ni, honestly, every person has their own way kan. So saya rasa kalau anda kata kalau last minute itu your way, just stick to it. Kalau macam saya, dekat akhir SEM tu baru nak buka buku lah. Just do it on your own way. Faham tak? Okay. Antara pengisian lain yang turut disertakan ialah persembahan nasyid dan tayangan video alumni SOG yang kini berkhidmat dalam pelbagai sektor. Perkongsian mereka memberi dorongan kepada pelajar untuk terus melakar kejayaan. Majlis Anugerah Dekan ini memberi bukti bahawa usaha yang konsisten tidak akan mengkhianati hasil. Tahniah kepada para pelajar Pusat Pengajian Kerajaan yang memperoleh kejayaan yang cemerlang pada hari ini. Saya, Nur Afrina Zulkifli, melaporkan dari Pusat Konvensyen Universiti Utara Malaysia untuk Najib Tinta.